Okey, insyaAllah hari ini saya akan melakukan umrah yang ketiga, mikat di Tanaim. Tak boleh nak keluar lagi, penuh bas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kiblat ke sana, betul lah. Depan kiblat masuk tanah haram. Bila masuk tanah haram, kita akan masuk ke tanah halal. Ini dia pilih Nihayah Haddul Haram, pengakhiran had tanah haram. Ini batu lihat tu ni. Satu, dua, bersana satu. Okey, dah masuk. Ni had yang bulat ni penanda tanah haram lama lah. Jangan nampak dia ada apa. Dia ada batu dia. Masjid Tanaim. Suasana di Masjid Tanaim. Ni kita akan buat solat sunat ihram. Prayer area men. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. For
Okey, selesai sa'i. Sekarang kita akan bertahalul. Ini ada perkhidmatan percuma kat sini. Untuk cukur rambut, gunting rambut secara percuma. فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار. هذا Okay guys, kita dah sampai di kaki Jabal Nur, mana ada Gua Hira. Punya bawah ada macam-macam kios. Burger. Okay. Ada kedai, kafe, kedai apa? Jual sejadah, kedai souvenir. Dia ada museum, dia ada panjat apa Jabal Nur tu, tengok Gua Hira. Tak boleh buat dua-dua, kena buat salah satu sebab setiap satu aktiviti makan masa. Jadi kita milih untuk mendaki Gua Hira. Dan yang Haji nampak tulisan Quran ni muzium Quran. Jadi kalau nak masuk, kena masuk dalam 4-5 orang baru dapat berapa. Dalam 15 riyal macam tu dua. Muzium Al-Quran. Muzium. Ada yang tanyalah, kalau paling mahal pun dalam 20 riyal. Tapi kalau masuk ramai, kalau seorang lah, seorang 20 riyal. Minta kat dia dua ni, kata nak masuk dua. Mereka boleh bagi diskaun. Dia cakap Melayu pandai. Tak ada masalah. Jadi kawasan nak ambil tiket di situ. Ambil tiket di sana, boleh pergi dua muzium. Kalau nak masuk muzium, tak boleh naik atas. Kalau naik atas, tak boleh masuk muzium. Okey? Kan dah cakap tak boleh pergi dua-dua.
No. Starting point. Okey, Jaja, Gua Hira. Ini keseluruhannya nama Jabal Nur. Gua Hira di ujung sana. Atas sana dia zigzag Jalan ni jalan di depan sini. Jaja boleh naik kaki. Jaja nampak zigzag tu kan? Itu dia punya ni lah. Jalan dia sampailah ke atas. Jangan pandai-pandai zigzag kita terus naik ikut. Kadang-kadang ada Pakistan dia cross jalan nak cepat, dia naik ikut lereng ni. Jangan ikutlah. Okey. Kita berada di starting point untuk naik ke Gua Hira. Jalanan dijangka dalam masa 1 jam. Kita tengok sempat ke tak sampai. Let's go. No. Okay. Sampai ke visitor center to Cave Hira. Pusat maklumat dia kot. Tak apa, kena bayar tiket apa. Kita tengok. Ada. Ingat kena bayar tiket. Rupanya nak jual makanan, air. Dah mula curam. Belum sampai halfway pun belum. Tuh. Boleh pula ada kafe tengah-tengah ni. Sampai ke tak ni? Tikus ke apa ni? Musang. Kapibara kan? Kapibara ke? Kapibara. Okay guys, nampaknya misi terpaksa dibatalkan kerana subhanallah sampai atas sana. Masa tak sampai dah. Lagi bas nak jalan pukul 8.30. Bergolek pun belum tentu boleh sampai. So kita mission abort. Okay, dah sampai bawah. Tengok, dah sampai bawah pun berjam-jam. Tapi tak apalah tu. Kita tengok unta. Okay, jom kita cari unta yang dah jadi makanan.
Okey, jom balik pula. Brands Valley, Hira Cultural District. Museum Al-Quran. Berjaya tu. Minyak wangi ke? Wangi-wangi. Al-Musbah Blend. Oh, kedai minyak wangi.